Kau ni meh, diam je. Borak lah sikit. Macam lurus bendul lah kau ni. Borak? Kita jalan kan, buat apa kita nak borak? Borak je lah jalan pun. Boleh je borak. Tak ada masalah pun. Dah aku macam ni tak macam mana? Dah, jalan lah. Yalah. Jangan duduk situ dulu. Okay. Aku tahu kau penat jalan. Weh meh, asal kau duduk bawah? Kau ni jangan duduk atas kursi. Ni bukan meja makan, kau tahu. Ni kursi untuk ini duduk. kursi kau duduk bawah. Aku ingat ni untuk makan. Bukan. Oh, sorry. Saya patut aku duduk bawah tadi. Meh, macam mana yang awet aku bagi kat kau tu? Kau dah tackle dia belum? Aku dah tackle lah, tapi dia kat hospital pula. Hospital? Kau buat apa sampai dia kat hospital? Dah kau suruh aku tackle, dah aku tackle lah dia. Macam pemain bola, aku save macam biasa bola kena tackle. Tackle lah macam tu. Kau ni janganlah bodoh sangat macam tu. Meh, aku nak rokok sebentar meh. Aku mah ada rokok. Kena rampas dengan bapak aku pula. Aduh meh, kau ni kenapa meh? Kena rampas pula. Sebab aku mengaku aku ni rokok. Aduh meh, kau ni janganlah lurus sangat. Kita ni bawah umur. Macam mana aku pun mengaku je lah. Terpaksa. Aduh meh. Meh, macam mana dengan kerja catering kau tu? Okey tak? Okey je. Dapat tak duit? Kerja kena ikhlas tak dapat. Kau ni meh, janganlah lurus sangat meh. Ikhlas ni terpulang pada dia. Dia nak bayar kau berapa pun, seikhlas hati dia. Itu baru ikhlas meh. Bukannya kerja tak bayar gaji. Aduh, sia jauh kerja macam mana lah. Meh, macam mana dengan tayar motor kau dah tukar belum? Aku suruh kau tukar tayar dengan sport rim. Aku sport rim aku tak tukar, aku tukar tayar je. Sport rim asal aku pakai. Yang kau tak tukar kenapa? Sport rim kau yang sekarang ni rosak, bukannya tayar. Tayar kau bunga tebal lagi. Tayar kau elok, boleh pakai lagi. Sekarang ni sport rim kau bengkok. Orang suruh kau tukar tayar dengan sport rim sekali baru. Bukannya tayar saja. Oh, ya Ya, meh. Meh. Sekarang kau ada berapa ringgit? Aku ada RM3 je. Untuk aku makan je. Meh, kau ni jangan lurus bendul meh. Aku suruh kau bawa duit keluar sebab apa? Satu, takut emergency apa-apa. Nak beli air ke, nak makan nasi ke, kau lapar. Takkanlah kau sanggup tahan lapar. Kau bawa RM3 cukup apa je meh. Untuk ni lah. Tapi aku tak tahu betul cukup tidak RM3 tu. Tak cukup meh, RM3 kau boleh buat apa? Beli lollipop, beli kopok boleh lah. Habis macam mana? Aduh. Meh, kau ni janganlah lurus bendul sangat meh. Cuba kau belok-belok sikit. Jangan straight lurus sangat. Habis macam mana?